Maring siapa pagi ni abang demo tak ada. Dia abang demo lah orang yang pertama pakar ni. Barang semua yang depan tu adik dia sendiri. Halo. Ada apa dia mau main kahwin? Nak 2-3 kali pergi rumah tu. Kahwin sebenarnya nak minta tolong demo. Yalah, dalam kampung kita ni demo adalah salah seorang hok. Yalah hok mampu lah kerja sedap ke. Untuk sebenarnya apa dah ni ngakak orang banyak ni. Ngakak banyak ni kan. Jadi banyak tepat dah kahwin pergi. Tak ada rezeki. Tapi kahwin rasa demo lah. Sebabnya, yalah, sebab bukan kata lah, demo tu mampu. Demo ni tak ada kerja lain ke? Sesak sangat kau orang topak ni. Siapa mari cari kahwin ni? Kahwin tahulah kahwin orang ada pitih. Mampu. Tapi, tak sah lah mari cari kahwin pas rumah tu. Demo dia minta duit hari-hari. Pitih tu gimana? Kau behedek mah. Kahwin ni tak jahat lagi. Demo hari sini, kalau demo tak sibuk tak apa. Tapi demo tak ada hak nak tuduh kahwin. Kau tak tahu lah ada manusia pun demo. Kecil gitu. Okey. Kahwin ni nak tanya demo lah. Demo kalau demo ada rezeki, kahwin nak minta tolong demo kalau ada sumbangan untuk kahwin nak beli tu kepada hak ngakak mayat tu. Harga dia dekat-dekat dengan 1,000. Kahwin ni banyak tepat tu kahwin minta tapi senyap. Jadi moga yalah macam tu lah semengah ni kena ikhlas makna kita tak boleh paksa orang. Ya. Kalau dia mau nak sumber pun boleh. Ataupun dia mau ada kenal siapa-siapa untuk nak pergi semengah untuk kubur. Tak apa je. InsyaAllah. InsyaAllah saya sumber lah. Benda-benda lagu ni kan. Saya akhirat je dok. Ya. Okeylah kalau gitu. Saya pergi dulu deh. Masih banyak deh. Masih aja lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Pergi deh. Dia mau jangan pandai duit lah. Kita banyak lagi nak bayar. Oh, jangan pandai deh. Ingat. Allah. Bantu bukan sama-sama pun. Lagipun kita tumben ni sehat akhirat ke. Jodoh belakang tu. Ingat deh. Ingat duk saya ya. Ingat. Kita banyak nak bayar. Halo, Assalamualaikum. Baju. Ni saya nak royak ni. Hak sumbangnya tu ke. Saya minta maaf banyak baju dah. Saya tak boleh nak buat je. Sebab banyak nak guna. Nak urus tugas ni. Dek. Saya minta maaf banyak baju dah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan aku sedih
Saya ni kan ni duk cari orang beri semenge untuk apa? Obat akak mayat tu. Ayolah. Sebab hak ada di kubur ni uzum lah. Nak pakai. Jadi saya ni kalau ada piti, saya tak kisah. Saya pun tak ada piti. Saya minta 2-3 orang dah. Ish, yalah. Kita nak paksa tak boleh ke? Moga semenge ni ikhlas. Aduh, pening lah saya ni. Tapi kenapa saya serius kat orang tak? Pada tu orang mari kubur kan tak? Payah. Sumbangan ni payah sebenarnya. Mahal sangat kongko tu. Berapa? Tidaklah mahal sangat. Dalam dekat dengan 1,000 lah, 900 lebih. Tapi kalau hak original tu, hak bomba pakar tu mahal lah. Hak tu dalam 5,000 pun ada. Tapi ni kita buat dengan aluminium je, kita beli tepung dengan aluminium. Tapi lebih kurang dalam dekat dengan 1,000 lah, 900 lebih persen gitu lah. Walaupun 900 kalau tak ada duit tak. Susah juga. Dah kalau tak ada orang nak bui, biar saya lah sumbang sini. Sungguh Oh lah. Alhamdulillah. Bodoh saya. Saya tak nak mikir dah benda ni. Okey, barang ni saya akan tepah dan siap di mayat tadi kubur. Nanti saya tunjuklah kau awak tu barang tu. Boleh? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga Allah saja yang dapat membalasnya jasa baik. Ni dah. Tak apa. Boleh apa ni pada dah. Baik. Allah. Enggak. Beres. Terima kasih. Ya. Kak. Dah habis ah? Ni aku mana main katok-katok orang kedan. Mingat muka yo. Mingat besar kaki mu. Mu tegak apa pada aku? Aku kata apa kepada aku? Kata ni. Tahu bukan nak dapur. Nak mau tengok mana ni kedai makan ni bukan Pak Kocok. Kejut kau nak makan ni. Apa? Mingat. Saya lagi ada. Kita suruh dua. Abang. Apa pun kawan nak ucap takziah lah atas mati Abang Remo ni. Tu lah. Tapi ke Remo nak tahu tak? Remo kawan baru ni barang kawan beli maring siapa pagi ni Abang Remo tak ada. Dia Abang Remo lah orang yang pertama pakai ni barang semuanya daripada adik dia sendiri. Remo tahu tak? Besarnya rahmat Demo ni. Demo bukan jasa dengan Abang Demo. Demo jasa dengan orang kampung Rupan. Ni kubur datuk ni. Sabar banyak Sabar. Langkah kakimu, lampaianmu kian jauh dari mata.